Tuan Ibrahim Tuan Man. Siapa tak kenal Tuan Ibrahim Tuan Man? Orang Pahang tak kenal? Tu. Bercita-cita tinggi, berangan-angan besar nak jadi Menteri Besar Pahang. Tak kenal? Hari semalam dia petikaikan apa? Dia tak puas hati apa tentang laporan audit. Laporan audit kewangan negeri Pahang disediakan oleh Jabatan Audit lah kan. Disahkan oleh Ketua Audit Negara. Betul tak? Tapi kalau dah laporan audit korang tak boleh terima, maknanya korang nak suruh laporan audit tu nampak defisit, maknanya berkurangan. Dia bukan nak nampak lebihan, dia nak nampak kurang. Inilah parti politik yang dibawa oleh PAS. Inilah YB PAS. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Tok Wan Rosdi bagi cadangan supaya YB Adun ni masuk kursus supaya faham, baca laporan audit tu faham. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, saya mencadangkan kalau ada jengka faham, kalau ada jengka setuju, rakan-rakan ahli berhormat yang lain setuju, kita buat kursus. Jadi akuntan negeri boleh bagi tahu, pegawai kewangan negeri boleh bagi tahu untuk lebih kefahaman, untuk kebaikan kita juga. Tapi kalau dah tak faham, menjadi macam ni lah. Info yang betul, fakta yang betul, disalahkan, cakap salah. Kalau info salah, cakap betul. Tahu tak info salah tu apa? Ni, Tuan Ibrahim Tuan Man, pejabat awam. Elok ada cakap sebelum ni 500. Sebelum ni Menteri Besar Pahang dah bagi sebulan setengah gaji kot. Pejabat awam dapat 500 sebelum ni. Boleh cakap 500. Sebab apa? Sebab dia dapat info yang salah. Dia ada YB PAS yang tak membantu. YB PAS ni tak tahulah kerja dia apa. Dia kalau boleh dia nak belanjawan baru ni Pahang nak meletakkan kereta untuk YB. Sebab tu dia jadi macam ni. Dia tak boleh terima yang laporan kewangan, laporan audit ni ada lebihan. Itu yang sampai dia suruh Ketua Audit Negara ni masuk kursus sekali, join. Saya rasa yang tak faham ni bukan Adun jengka, tapi Ketua Audit Negara tak faham. Sebab laporan begitu. Ketua Audit Negara tak faham sebab laporan dia begitu. Rasa kena kursus dengan Ketua Audit Negara sekarang. Join. Korang bayangkan Tuan Ibrahim Tuan Man suruh Ketua Audit Negara masuk kursus untuk baca laporan audit. Korang bayangkan. Dia cakap Ketua Audit Negara ni tak faham. Dah macam mana? Saya tak tahu apa yang Tuan Ibrahim Tuan Man ni nak nampakkan apa. Nak nampakkan negeri Pahang ni bermasalah tentang kewangan macam tu. Nak menakut-nakutkan rakyat negeri Pahang ni supaya nampak yang pentadbiran Pahang hari ni bermasalah macam tu. Inilah dia politik PAS. Dia yang masalah. Nak baca laporan audit pun tak tahu. Inilah dia. Okeylah. Cakap banyak pun tak guna lah dengan dia orang ni. Patutnya betul lah tu. Betul lah apa yang Menteri Besar Pahang cakap. Masuk kursus, belajar, baca audit, baca laporan audit. Okay, bye-bye.